Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu, savekan video abang untuk trip anda yang ni. So, trip kali ni, kita nak pergi ke last spot Kelong Haji Leman yang terletak dekat Pendas, Johor. So, perjalanan daripada JT Pendas hingga Kelong Haji Leman ni mengambil masa 10 hingga 12 minit. Sebab lokasinya terletak dekat depan Forest City ataupun berdekatan dengan Jabatan Tuas Link kedua lah. Trip kali ni, abang saja nak terjah ke port ni pasal port ni memang viral dekat area Johor. So, apa-apa pertanyaan mengenai Kelong Haji Leman, korang bolehlah wasabi dekat nombor tertera atau call terus. Trip kali ni ada Akak Wan dengan juga member-member kita, ada 5 orang. Kita sampai kat sini agak tengah hari lah geng. So permainan kita seperti biasa, ada main jaring, bottom dengan try sikit ketok-ketok micro jig lah. Kita sampai kat Kelong ni, kita terus main Apollo, main ketok jig. So hasil kita tak sampai sejam kita dah strike ikan tanda pakai jig. Selain tu abang pun berpeluang ketok jig dapat gerut-gerut, tebal pipi dengan ikan baji. Oh ni memang pop-pop padu lah geng. Ini adalah sedikit view atas Kelong Haji Leman. Dia menyediakan satu bilik dengan satu dapur lah geng. So korang boleh masak-masak kat sini lah. Dengan kemudahan asas dapur gas, korang boleh masak atas Kelong Haji Leman. Selain itu, dia juga mempunyai toilet dengan air tong yang tersedia untuk korang. Peringatan untuk korang, korang kena standby lah air bersih daripada darat yang mencukupi untuk atas pakai guna atas Kelong Haji Leman. So, ini adalah hasil kita 2 hari semalam dekat Kelong Haji Leman. Banyaklah hasil kita, ada 5 kilo lah geng. Ada kitang, ada geruh, ada tanda. Kau tengoklah sendiri hasil kita dekat Kelong Haji Leman. Port ni memang padu tau. Apa saja korang bawa juga jaring pakai guna. Sebab kita juga dapatkan ketam bunga kat area ni. Kalau korang berminat dengan jaring ketam, korang bolehlah wasabi dekat nombor tertera. Harga satu jaring RM18. Selain tu, jangan lupa follow abang. Sebab abang ada banyak lagi pot-pot nak terjah dekat area Johor baru. So, hope you guys enjoy my video. See you guys at the next episode. Bye-bye.